Naik. Berapa kuat nak pukul. Lagi satu. Jangan kuat-kuat macam tadi. Swing je. Naik ke atas pelan-pelan. Jangan kuat-kuat. Naik. Apa lawa. Tengok. Lagi. Masa dia berdiri kan, memang. Dia address abang ambil. Masa backswing abang ambil. Masa lepas pukul ambil. Masa berdiri ni ambil. Berdiri ni ambil. Ini rekod. Masa tu ambil. Lagi. Dia dah boleh Kecap lah. Dia dah, masa tu dia dah boleh kontrol lah. Dia dah faham. Dia dah tak ada rasa macam mana. Lagi. Tidak mana dia hukumnya. Ini pukul. Pasal dia punya backswing dia orang tengok. Pasal dia tarik belakang dia. Very good. Ni lemak. Jangan kuat-kuat. Kata cabut apa nama kelab tu bang. Tadi dah turun macam ni kan. Mana tak? Bola banyak. Tapi gini pula dia. Jangan laju sangat. Swing adik dah bagus dah. Bila laju dek kan, nanti adik kepala adik bergerak. Jangan laju sangat macam biasa. Itu macam biasa. Kasut golf. Baru 6 tahun dah ada kasut golf. Mana nak cari macam tu? Susah dapat tau. Ya, 3 bulan dia dah boleh masuk padang dah ni. Betul, aku baik apron Isman. Ya. Follow through, bawa kelab tu perlahan ke atas. Oi, kuat sangat tu. Tu laju sangat swing adik tu, nak ke mana pergi tu? Rumah nenek nampak tak payah kuat dah terbang dah, nampak? Lagi. Rumah nenek ni, Panamaran, gaya dia tu, dia punya style dah ada, nak fokus dah. Okey. Boleh. Pasal tu dia tak nak bercakap kan. Mulut dia penat sampai didih. Dapat gendah setengah inci lagi bukan Mi Sebenarnya. Potong dia. Lagi. Hebat kan? Wah, good.